Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesailah sudah program ziarah Mahabbah yang mana pada kali ini telah diadakan di Kampung Alor Teratai, Kuala Besut, Besut, Terengganu. Dan alhamdulillah kita telah berjaya menyantuni seramai 10 keluarga di Kampung Alor Teratai, Kuala Besut ini. Diharapkan kota infak yang diterima ini dapatlah memberikan manfaat dan meringankan sedikit beban yang ditanggung oleh penerima-penerima untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini. Saya pengurusi GPPT Kampung Alor Teratai mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Muslim Malaysia kerana memberi sumbangan untuk meringankan penduduk Kampung Alor Teratai. Maksud dengan motor lah? Maksud sterik. Dia tu big itu cabai gitu pun musim kita nak musim kamunam tu. Kena jalan spesial. Jalan saya jadi selidih lah ni. Selidih ni. Lepas tu masa kena accident tu ada patah mana-mana tak ada? Oh dia ada atas belakang ni, ada tulang belakang. Dia kan ada begitu, jadi turun gitu. Ada ni kami ngesok-ngesok. Maksud sakit ke dia? Ya pening ya, dia kena stroke habis. 2 kali kena. Semua ni dawat ini semua di belakang. Stroke haba. Bagi jeti atas kan. Masuk daya terowong. MRI. Itu dah waktu itu. Untuk musim yang aku malam kecil masuk datang gini. Kena pegang dulu. Jadi saya mewakili Muslim Malaysia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada penyumbang-penyumbang di luar sana kerana tanpa derma dan sumbangan anda, mungkin misi kami di Muslim Malaysia tidak dapat dijalankan. Jadi, teruskanlah menyumbang kerana sumbangan anda mampu meringankan beban asnaf-asnaf yang memerlukan di luar sana. Janji Allah kepada hamba-Nya dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60, hal jazal ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Jadi sekian sahaja daripada saya untuk program ziarah Mahabbah pada kali ini. Assalamualaikum dan terima kasih.